Assalamualaikum kepada para wanita, daripada hati wanita kepada wanita. Baik, apa mahkota wanita? Rambut. Betul tak? Rambut. Lepas tu kedua, kuku. Ketiga, kulit kita. Sekarang saya tak nak cakap yang lain, saya nak cakap rambut dan kuku. Dua ni sebenarnya ia menunjukkan tahap kesihatan diri kita. Rambut yang kering, mudah patah ataupun banyak bercabang, rambut yang kusut, rambut yang tak bermaya. Dia ibarat macam kalau daun kering. Sedap tak mata tengok? Tak sedap. Daun menghijau, oi segar je nampak. Sama juga rambut. Bila rambut tu terlalu kering, mudah patah, mengerbang, memang tak sedap mata memandang. Bukan kita je tak sedap. Orang keliling, suami, betul kan? Jadi, tahukah anda bahawa dalam rambut juga memerlukan kolagen. Sama juga kuku perlukan kolagen. Kolagen ni macam bahan binaan. Dan rambut kita tu, rambut kita pelik tak? Pernah tak fikir? Potong panjang, kuku pun potong keluar. Sebab bahan binaan untuk membina rambut tu, menghasilkan rambut dan juga kuku terdiri daripada kolagen. Jadi bila kolagen kurang, macam-macam kita nampak. Okey, contohlah buat rumah. Lepas tu, simen tak cukup. Lepas tu banyak campur dengan pasir. Apa jadi? Sekejap je bertahan. Lepas tu dia dah tak cantik dah, tak licin dah. Lepas tu dah berlubang-lubang dah. Rupanya tak cukup. Guna simen sikit, banyak pasir. Sama juga dengan jalan. Bila tak cukup bahan binaan jalan tu, sekejap je jalan baru tu dah berlubang-lubang. Sama juga dengan badan kita, dengan rambut, dengan kuku, dengan kulit kita. Bila kolagen kurang, bahan binaan untuk menjaga kulit, kan, memegang struktur kulit, itulah dia. Yang memegang struktur kulit kita ni adalah kolagen. Sama juga yang pegang struktur ni, yang menghasilkan kuku ni dan juga rambut. Jadi, inilah rahsia saya di usia 43 tahun, Alhamdulillah, saya masih lagi merasakan bahawa tenaga tu yang sama. Ataupun saya rasa makin baik. Saya tak rasa sangat perubahan yang ketara daripada umur 30 ke 40. Bahkan saya rasa saya boleh buat lebih banyak perkara di usia sekarang. Kan? Fokus itu, ceramah, saya juga sambung belajar sekarang, tengah siapkan PhD. Lepas tu dengan anak 7 orang, dengan uruskan perniagaan, dengan uruskan macam-macam perkara dalam satu masa. Tapi Alhamdulillah, tenaga masih lagi cukup Allah beri, kesihatan masih lagi baik. Jadi inilah rahsia saya amalkan Choco Collagen Dermagia, yang mana dalam ni ada apa? Collagen Solugel tu, yang micro collagen yang sangat premium, sangat bagus. Kemudian ada astaxanthin, ini antioksidan sangat tinggi. Lepas tu ada white tomato. White tomato ni memang kita tahu bunyi white tu memang betul fungsi dia. Dia mencerahkan kulit, dia mencerahkan bahagian-bahagian gelap, dan dia juga adalah satu bentuk sunscreen daripada dalam. Jadi dia all in one lah ni. All in one, iaitu dalam satu sachet dia ada semua yang kita perlukan luar dan juga bahagian dalam kita. Ia ada satu minuman kesihatan dan boleh juga dikatakan ia adalah beauty drink, minuman kecantikan dan juga kesihatan. Jadi santai-santai je minum, tak rasalah macam makan ubat. Kita macam minum tak rasa risau, tak rasa bimbang sebab bahannya semua suci halal, ada CJ halal, lepas tu non chemical, 3 bahan ni semula jadi. So collagen pun semula jadi. Lepas tu astaxanthin tu daripada rumpai laut juga semula jadi. White extract tomato juga semula jadi. Subhanallah, sesungguhnya bahan alami lah yang terbaik dan selamat untuk tubuh badan kita, walaupun untuk jangka masa yang panjang. Cuba hari ini, dapatkan segera. Jangan tangguhkan untuk kita tampil berseri, untuk kita kuat, untuk tubuh badan kita sehat, rambut, kuku semua. Jangan bertangguh sebab hasilnya kita juga yang akan gembira dan bahagia. Tekan link di bawah sekarang. Selamat mencuba.